So mula-mula first aku pergi sana, aku turun flight je. Satu je aku cakap. Asas orang sini semua macam model. Faham. Kulit putih, cantik. Aku, bukanlah orang sini tak cantik. Betul. Itulah. Semua tempat ada orang cantik. Tapi sebab kita tak biasa tengok. Betul. Dia macam, asal macam overseas je sini. Cantik gila. Lepas tu Pak pergi Sarawak, kita dah belajar dapat classmate apa. Oh ini cantik. Cantik. Dia benda ni subjektif dah. Subjektif lah. Dia benda ni sangat subjektif. Dia ikut mata orang. Yes, ikut mata. Tapi pada aku cantik lah. Faham. Cantik. Maksudnya tu Sabah ke Sarawak? Both. Faham? Okay. Lagi satu. Cerita pasal Sarawak. Hari Gawai. Aku tak pernah satu kerugian aku kat Sarawak. Aku tak pernah berkesempatan nak sambut Hari Gawai sebab aku balik ke Sabah.